Cara mudah buka lemang. Okay, ini cara paling mudah. Kalau nak buka, tak payah potong, tak payah ketuk dengan lesung batu. Ketuk sini. Dia letak ni, bagi dia yang lekat-lekat kat sini dia tak melekat lah. Ya kan? Biasanya daun pisang kalau cantik kan, senang je keluar. Dengan pecah minyak kat sini kan. So kita ketuk kat sini sebab nak bagi belah sini longgar. Pula kat sini longgar. So macam mana kita nak buat? Kita macam ni je. Macam ni je. Keluar. Nampak? Dah keluar dah. So tak perlu pun kita nak apa? Tak payah perlu sebab tu tak payah pisau. Kalau kini pandai kan, tak payah. Kalau tarik je lah. Tarik dia keluar. See? Senang nampak? Keluar pak. See? Masuk balik. Cara macam mana kita nak keluarkan lembang dalam bulu. Okay? Cara belah buluh paling senang. So kau nampak benda ni kan, ini dia bertelinga kan, kau kena arah lawan. Kalau korang ikut dia punya ni, memang susah. So senang tak? Kepak saja dah boleh tarik dah. Ni pun sama juga kau nampak kan, telinga dia kan. Kau letak kat sini, pisau macam ni. Nampak? Senang kan? Lemang urut dah ready Lemang urut dah ready. Okay guys, mana-mana yang nak beli lemang urut, korang boleh datang dekat sini guys.